Kita akan berikan tumpuan untuk acara kedua, iaitu acara 5,000 meter lelaki akhir. Bagi acara 5,000 meter lelaki akhir, kejuaraan olahraga terbuka Malaysia 2026 dimulakan, dilepaskan untuk 27 peserta yang akan melalui 12.5 pusingan. Bagi acara 5,000 meter ini dibahagikan kepada dua kelompok di peringkat awal ini sebelum akan bersatu di sini untuk membentuk satu kelompok, dan kita melihat apakah strategi yang akan digunakan oleh pelari-pelari ini untuk menghadapi 12.5 pusingan ini. Separuh pusingan dilepasi, 12 pusingan lagi. Hanya satu tempoh yang jika dibandingkan dengan 20,000 meter jalan kaki sebentar tadi, 50 pusingan untuk 12.5 pusingan ini, kita dapat melihat perbezaan kelajuan yang ditunjukkan oleh atlet-atlet ini dari Angkatan Tentera Malaysia. Jadi kedudukan selari yang sudah pun terhasil dalam kelompok hadapan dalam kalangan atlet-atlet ini. Dan kita melihat Kartik, dia cuba untuk mengekori di kedudukan yang kedua. Yang sedang berada di kedudukan yang ketiga ialah Devendra Muniandi yang mewakili Kedah bagi acara 5,000 meter akhir lelaki ini. Berada sedikit di hadapan untuk menjarakkan diri mereka daripada kedudukan ketiga dan keempat untuk merebut kedudukan tiga terbaik. Dan di manakah kedudukan Ashraf Zaidin, pemenang pingat perak tahun lalu yang mewakili PDRM, mungkin masih menunggu waktu yang tepat kerana dia juga antara peserta pilihan bagi acara ini yang masih lagi belum melakukan tindakan di peringkat awal ini. Christopher Susai dari Angkatan Tentera Malaysia juga antara nama yang boleh diberikan perhatian untuk memberikan cabaran kepada Darren James Nair dan juga Kartik Ratnam. Mereka belum boleh menarik nafas lega walaupun mendahului di 3 pusingan awal ini oleh Darren James Nair memintas peserta yang berada di belakang sekali ketika ini. Jadi dia mempunyai kelebihan yang cukup besar dengan 5 pusingan terakhir, 2,000 meter terakhir yang perlu ditamatkan oleh Darren James Nair. Jauh meninggalkan peserta-peserta lain. 7.39 Muaz Abdul Halim, Angkatan Tentera Malaysia, dan 6.42 Nur Amar Iqbal, wilayah Persekutuan, dan juga Syaril Irfan dari wilayah Persekutuan. Sampai kita melihat ada peserta yang mengalami sedikit kecederaan. 4.80 sebentar tadi. Kartik Ratnam dari Pahang, oh sayang sekali kerana satu ketika dia berada di kedudukan podium di belakang Darren James Nair, tetapi saya melihat kecederaan yang membelenggu Kartik Ratnam yang mengganggu prestasi beliau dalam perlumbaan ini. Untuk berada di kedudukan yang pertama bagi acara 5,000 meter lelaki akhir ini, kedudukan peserta kedua begitu jauh, sememangnya tidak mampu lagi untuk dikejar. Jadi mereka akan merebut kedudukan kedua dan juga yang ketiga. Tetapi kedudukan yang pertama ini akan semakin hampir, semakin pasti akan diberikan kepada Darren James Nair. Menghampiri 50 meter yang terakhir bagi acara 5,000 meter lelaki ini. Langkah yang semakin tersusun untuk dia menuju ke garisan penamat sekaligus digelar selaku juara bagi acara 5,000 meter lelaki dengan 15 minit 24 saat yang berjaya dilakukan, ataupun 15 minit 18.99 saat. Catatan masa tidak rasmi yang dilakukan oleh beliau. Dan kemudiannya kedudukan kedua dan juga yang ketiga yang sudah pun dimuktamadkan 5 peserta yang menamatkan larian ketiga ini. Dan ini adalah peserta yang menamatkan kedudukan yang berada di kedudukan yang kedua
Haris Mazwan, wilayah persekutuan, untuk dia berada sedikit jauh di belakang Darren James Nair. Perlumbaan dan 6, 7 juga sudah pun dimuktamadkan dan kini tiba 4 lagi untuk kedudukan 8 sehingga ke 11.